Dan bila sampai ada satu tak selekoh di tangki kita pergi tu, kenderaan tersebut tidak dapat dikesan. Sedangkan kawasan yang kita pergi tadi tu memang situ jalan masuk dan situ jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara tak langsung untuk hari ini, kita berada di satu tempat yang cukup misteri. Jam pun sudah menunjukkan pukul 12.35 pagi untuk hari ini Isnin. So saya tak buat live, tapi saya hanya membuat rakaman di kawasan ini. Kawasan ini mana diceritakan terdapat gangguan misteri di satu tempat pendalaman di kawasan hutan dan bukit, dan tempat ni ada bangunan-bangunan yang tinggal. Kita tak pasti kenapa. Sebelum saya explore nanti, saya akan tunjukkan. Kalau kita explore baru kita nampak dan nak diceritakan tempat ni ada kisahnya tersendiri, di mana pengawal keselamatan yang bertugas di sini pernah mengejar satu kenderaan yang menuju kawasan ni, dan tiba di kawasan penghujung sini, tiba-tiba kenderaan tu hilang. Nanti saya akan interview, berbual satu anggota keselamatan yang menjaga di sini berkenaan dengan kisah tersebut. So stay tune. Bismillah. Kita akan masuk. Ada satu bangunan ni. Ini bangunan yang tinggal kosong kat sini. Dia ada beberapa buah bangunan juga yang kosong tempat ni. Jadi yang saya ceritakan tadi, kawasan ni penghujung jalan. Di kawasan penghujung jalan ini yang dilihatlah kenderaan tersebut melintasi kawasan ini dan terus hilang dekat kawasan. Ni jalan mati ni. Jalan mati geng. Right. Bismillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Mungkin bilik TNB kan. Ada bilik TNB kat sini. Ada bangunan yang kosong. Saya tak pasti bangunan apa. Ya, ada jalan. Di atas ni macam macam apa orang kata, memang kosong lah tempat ni. Memang kosong. Terus kelilingan dia memang tak nampak apa kalau saya suluhkan di kawasan ni. Right. Tak apa, kita akan jalan ke tempat ni geng. Bismillah.
tadi yang saya masuk. Ini kawasan ni. Memang betul-betul ditinggalkan kosong. Tak tahu kenapa. Okey, saya berada di dalam bangunan yang saya tengok tadi. Okey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru permulaan ni. Baru permulaan untuk kita lalui tempat ni. Okey, ni yang luar tadi yang saya seluruh di dalam. Ada siapa-siapa ke di sini? Okey, geng. Sekarang aku ada kat sini. Aku cuba bertanya apa yang ada sini. Aku cuba guna ghost tube. Okey. Okey. Berhantu. Berhantu Berhantu kenapa? Apa yang masuk kau berhantu? Apa maksudnya? Ni 3 kali dia berbunyi. Okey. Di mana? Kau ada kat sini. Okey. Sekarang kau lebih dekat. Kat mana? Dekat yang macam mana? Dia bagi respon. Kat dalam ke? Jika ada di sini, aku tahu kat sini mesti ada. Aku tahu dekat sini mesti ada. So sekarang nak tahu Kenapa awak datang? kenapa saya datang. Melihat. Okey, dari tadi kau sebut melihat dan nak tahu, nak mendengar. Saya datang saja research tempat ni. Katanya ada yang menghuni dan pernah mengganggu kawasan ni. Kamu lelaki ke perempuan? Jantan atau betina? Jantan atau betina? Kamu jantan atau betina? Electromagnetic field, magnetometer, terdapat kesan tapi kehadiran bunyi-bunyian, tolong jawab. Ada itu kat sekitar ni? Kalau tak ada, aku pergi ke lokasi lain pula. Tunggu pantauan, ada ke tak ada? Okey. Saya nampak awak. Okey, saya tahu. Berhenti. Kau boleh nampak aku. Tapi aku tak boleh nampak kau. Betul? Kau lelaki ke perempuan? Kenapa awak datang? Saya datang untuk research saja tempat ni.
Saya datang untuk research saja tempat ni. Adakah kamu di sini? Di mana? Di mana lokasinya? Aku datang bukan untuk berteman, aku datang untuk research tempat ni. Benarkah? Benarkah kau ada di sini? Ya. Siapa tu? EMF naik turun juga. Berhenti. Hari tadi dia suruh aku berhenti kat sini Jika benar kau ada kat sini, bunyikan, gerakkan. Apa Gembira. saja yang ada di sini. Ada tak? Saya nampak awak. Kau kat mana? Kat luar ke kat dalam? Dekat atau jauh? Betul? Betul tak? Okay, geng. Kita come back untuk bangunan seterusnya. Bangunan seterusnya. Kalau korang boleh nampak, dekat depan sana ada satu bangunan lagi. Tu. Tapi saya tak tahu bangunan apa tu. Jadi kita akan pergi lah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bunyi air pula. Waktu ini saya teringat, di masa saya berada di dalam bangunan tersebut, EVP memberi respon air. Mungkinkah tempat ini yang dimaksudkan? Ya. Bismillah. Oh, ada laluan sini Bismillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ada longkang kat situ. Air terus mengalir Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Oh, bangunan kecil je. Bismillah. Berkunci lah. Chamber A. Okay. Ni tempat simpanan kereta rosak. Kereta rosak, kereta yang tak boleh pakai. So saya akan pergi ke bangunan depan sana lagi. Tempatnya kereta. Kosong pun.
So inilah pokok ketapang. Sotol. Ada bangunan lagi. Tapi bangunan ni saya tak pasti. Ada beberapa buah bangunan lah kat sini yang ada. Tak pasti dia boleh masuk ke kunci ke, tak tahu lah. Chamber A. Bismillah. Kunci kan kunci. Dia terus naik ke atas bukit. Laluan dia. Setelah selesai saya membuat pemantauan di bangunan Jalan Mati ini, saya juga sempat berjumpa dengan penduduk yang berada di sini, ingin berkongsi pengalaman dan juga cerita misteri yang terjadi di sini. Macam salah tempat yang pertama tadi kita pergi tadi, yang katanya ada pengawal yang kejar kereta tu, boleh ceritakan sikit tak? Okay. Kisahnya tempat tu sebenarnya, tempat tu kira tempat makmal sebenarnya. Tempat tu tempat makmal. Okay. Kemudian pernah menjadikan cerita lah. Tapi cerita tu memang dikatakan benda yang nyata, fakta yang berlaku pada security pengawal kawasan ni, yang menjaga kawasan tu. Terlihat masa security sedang buat ronda, kisah yang betulnya, security tengah buat ronda kat kawasan tu. Okay. Terjumpa sebuah kenderaan, tak silap saya kenderaan Wajah warna putih. Tak silap, dalam keadaan mencurigakan lah. Jadi dah tugas tanggungjawab diorang untuk menjaga kawasan kan. Kejar lah diorang ambil tindakan untuk mengejar kenderaan tersebut sebab keadaan curiga. Kenderaan tersebut larilah ke kawasan tersebut, lari menuju ke arah kawasan yang kita pergi mula tadi tu. Lari ke arah itu. Dan bila sampai ada satu tak selekoh di tangki kita pergi tadi tu, kenderaan tersebut tidak dapat dikesan. Sedangkan kawasan yang kita pergi tadi tu memang situ jalan masuk dan situ jalan keluar. Saya explore kawasan ni. Lihat. Ini bukan bangunan kosong, ni mesti ada. Ada apa nama ni? Yang jaga di sini. Saya lagi ada yang jaga di sini. Satu lagi lokasi, mana lokasi ni dikatakan jalan jalan yang digunakan oleh satu nenek. Okey, jadi kita akan pergi menyelusuri laluan ini. Yang dikatakan ada penampakan nenek dan juga makhluk yang terbang berwarna putih. Kita tak tahu apa. So, saya tak nak cakap apa-apa. Tapi kita tengok, saksikan, sekiranya ada, sekiranya tak ada. Kalau tak ada, kita tak boleh nak buat apa. Alright. Yang ada misterinya yang berada kat sini selama yang awak duduk sini daripada kecil sampai besar. Boleh ceritakan sikit? Okay. Pengalaman sebab kalau dengan benda misteri ni nak cakap semua tempat ada. Okay. Semua tempat ada. Tapi yang kawasan yang saya duduk ni, sejak daripada kecil sampailah ke sekarang, memang tak dilari lagi lah dengan benda-benda misteri ni. Sebab kawasan yang saya duduk ni pun kawasan dengan berdekatan dengan bukit dan juga ladang sawit. Okay, dan tempat ni juga pernah ada kisah-kisah je juga. Ada kisah-kisah misteri dan kisah-kisah kes daripada segi kes bunuh diri, kes dibunuh, macam-macam lagi lah. Macam dari segi pelajar daripada Indonesia, Sabah, Sarawak, jenis yang orang kata ada jugalah pengalaman benda-benda misteri ni, pun akan pergi ke sana juga. Okay, untuk mencuba sesuatu macam yang sekarang kita buat lah. Mencuba satu, dia sampai pergi ke sana memanggil untuk di kawasan tersebut lah, memanggil. Tapi dia cakap memang ada kat situ, memang akan ada, tak dinafikan, cakap tempat tu memang ada. So jadi tempat tu memang
famous lah. Kalau untuk kawasan, siapa yang duduk kawasan ni memang famous dengan tempat tu, dengan misteri lah tempat ni. Saya pun dah sampai di kawasan, katanya tempat ni dulunya parking bus. Parking bus ni lah yang dikatakan ada nampakkan nenek. Kamu tengok pun kawasan ni pun kawasan tempat tinggal dalam kelapa sawit. Apa tu? Tandas Dia jadi. Sekejap ya. Dia jadi balik. Tak tahu kenapa. Okey. Setting ada. Alright. Assalamualaikum. Wa'alaikum ibadillahi salihin. Ini ada satu jalan lorong ke dalam, tapi tak tahu lah jalan ke mana. Nampak muka siapa sawit. Ini jamban ni. Sekejap, tengok itu apa. Tu daun kering. Ini jamban ni. Apa jamban tak? Mana masuk. Okey. So saya akan memasuki kawasan ni. Sekejap. Entah. Barang dia. Barang tinggal lah. Ini kesan tapak kaki Oh, ngot-ngot. Ada kesan tapak kaki ngot-ngot. Memang wajib lah kena bawa. Ngot-ngot. Tandas. Ada. Assalamualaikum. Wa'alaikum ibadillahi salihin. Ada sungai. Saya tak tahu berapa dalam. Mungkin dalam kot. Kalau dalam sangat saya tak akan masuk. Sebab hanya kawasan ni je dulu yang dia beritahu. Lokasi kedua ini terletak benar-benar di dalam kebun kelapa sawit, yang asalnya tempat ini adalah terminal bas. Diceritakan kepada saya, seorang pengawal keselamatan pernah terlihat satu sosok nenek tua yang jalan membongkok-bongkok melalui kawasan ini. Namun ingin ditanya dan ingin menyapa apakah gerangan nenek tersebut dan ke manakah ia hendak tujui, tiba-tiba ia hilang dari pandangan mata. Saya bersama dengan Cerut menuju ke lokasi yang dikatakan untuk memastikan adakah benar kami akan terlihat seorang nenek tua yang berbongkok melalui kawasan ini.
Dan sebenarnya kawasan ini saya telah aktifkan Ghost Tube, tapi malangnya apabila saya semak kembali rakaman untuk Ghost Tube, tiada dalam simpanan. Saya tak pasti ke mana perginya, tapi apa yang saya yakin, saya telah menyimpan ataupun mengambil rakaman di sini, kawasan ini. Hanya yang dikatakan kubur yang berada di situ. So kali ni tadi saya dah pergi di kawasan yang tempat dikatakan kereta hilang kan, waktu dikejar, dan tempat laluan nenek masuk jauh ke dalam kelapa sawit. Dan yang tempat yang ketiga ni, kita akan pergi ke satu tempat destinasi. Memang tempat ni dah lama lama dah, memang angka memang dah lama memang nak pergi, tapi kali ni baru dapat peluang, insyaAllah. So stay tune, tengok. Inilah laluan untuk ke Balai Cerap. Kami dinasihatkan untuk menaiki motosikal kerana laluan untuk kereta tidak boleh dilalui kerana berpagar, dan juga kami diiringi oleh pegawai-pegawai yang bertugas di sana. Mengambil masa 5 hingga 10 minit sekiranya menaiki kenderaan untuk sampai ke destinasi. Namun sekiranya berjalan kaki mungkin lebih lama. Pernah juga saya mendengar cerita-cerita kisah tentang Balai Cerap ini daripada mulut ke mulut mengenai kisah misteri dan seram, mana ada gangguan setiap laluan tersebut untuk menuju ke Balai Cerap. Namun kesahihannya tidak dapat dipastikan sama ada ia nyata ataupun tidak. Dan juga ada juga terbaca di blog Fiction Shasha yang berkata ada juga orang cerita orang yang berjoging di sana dikejar oleh makhluk nama Toyol. Balai Cerap ni sebenarnya tempat yang untuk tempat yang dia kawasan tempat, kalau dalam kawasan ni dia tempat bukit yang paling tinggi. Okey, tempat bukit yang paling tinggi. Jadi bukit yang paling tinggi, dan situ dikelilingi dengan pokok-pokok hutan lah, macam pokok getah, pokok sawit apa semua kan. Situ bila kita dah sampai atas bukit tu, kita boleh tengok semua view daripada pandangan jauh lah, sebab di atas bukit. Jadi kat situ pun ada juga yang mengatakan situ pun ada juga gangguan-gangguan lah, tapi tak pastilah gangguan apa. Kadang ada jenis kena gangguan pun dia cuma cakap dia kena kacau kat situ je lah, tapi tak tahu apa jenis gangguan kat situ. Ada tak cerita yang katanya di atas sana pernah kena histeria ataupun dan sebagainya? Pernah. Ada Kalau kawasan ni kena histeria pun, dia katakan histeria pun kawasan ni memang dah selalu jugalah. Selalu juga. Alhamdulillah kita tak kena histeria. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. So sekarang saya dah sampai di lokasi yang betul-betul kita nak sampai, nak pergi. So tempat ini dinamakan paling atas sekali dan paling tinggi sekali, yang diberi nama Balai Cerap, yang menyimpan 1001 misteri. Okey, jadi apa yang saya nak pergi perhatikan di kawasan ini, sekiranya rezeki sama-sama dapat kita saksikan apa yang ada di sini sama-sama kita. Alright, insyaAllah teruskan menonton. Okey, baik tuan, anda semua yang menonton sekarang ni, saya berada di betul-betul atas puncak sekali Balai Cerap di KM Johor. Okey, jadi ini tempat diorang santai, nak barbecue ke apa kan. Inilah tempatnya. Okey, ini menara tinjau kot. Okey lah, saya pun tak pasti sangat. Saya zoomkan sikit. Okey, spotlight kita dah buka.
kawasan yang paling atas sekali. Ini bangunan yang berada di atas ni lah. Sini. Kau boleh lihat. Ya, tak tahu boleh masuk ke tak boleh masuk ke, tak pasti ya. Okey, saya berada sorangan di sini. Untuk menyaksikan kawasan belakang ni. Dan apa yang anda boleh lihat di sebelah sana, depan sana, itu adalah yang kita boleh lihat di atas puncak ni. Bangunan apa ni? Bandaraya. Bangunan-bangunan, lampu-lampu. Baik, kita jom, kita teruskan jalan di sini. Okay, UC Talian Malaysia proudly name a new H Lightning Air Terminal and a support stand. Okay. Facility name. Oh, okay. Balai Cerap. Okay. Kita tak buat apa-apa. Kita just pergi ke kawasan ni yang katanya banyak mengganggu. Ada lah yang mengganggu, ada yang terkena. Nampak di kawasan ni tu pagar, depan sana ada pagar. Ada pagar. Sana saya bersama dengan anggota yang bertugas di kawasan ni. Malam memang kawasan ni memang cantik geng. Memang cantik sebab di atas gunung, atas bukit kan. Kawasan dah seketul je lah. Ini dah buka lampu. Ini orang dah buka lampu. Selesai saya membuat pemantauan di sekeliling Balai Cerap ini. Jadi masanya untuk saya aktifkan Ghost Tube. Boleh bagi respon yang lain? Ini ke ada kat sini? Ada kat sini ke? Ada sesiapa kat sini? Boleh bagi respon? Tidak. Tidak? Tak nak bagi respon? Bagilah respon sikit. Aku suruh bagi respon 2 kali. Dia tak nak. Dia kata tidak. Tak nak bagi respon. Kat mana? Ada kat tempat barbecue. Okey. Tolong bagi respon sikit. Adakah kau kat sini? Kenapa respon? Ya, respon lah. Respon. Dia tak nak respon. Dia tak nak bagi respon. Bilik tidur. Apa dia? Faham kan? Saya tak nampak. Saya terlipat. Saya sulung. Silau. Apa dia? Tolong respon. Kau ada kat sini ya? Kau respon aku balik. Kau respon aku balik. Aku cuma nak tahu. Sewaktu saya berada di sini, kawasan pokok ini, saya terasa seperti ada sesuatu yang sedang memandang ke arah saya, seperti terhendap-hendap. Saya dapat rasakan aura dan juga tekanan di situ. Jangan main jauh, jangan main jauh.
Dekat saja, dekat saja. Di mana? Ya, tahu. Mai sini. Borak kejap. 5 minit. Nak ni aku datang ni. Bukan nak ajak damping ataupun sebagainya. Tapi lebih kepada bertanya. Ya, my friend. Ada ke? Respon lah sikit, jangan cakap tak. Bilik tidur. Kat dalam bangunan ni ada bilik tidur ke apa? Dalam tu ada bilik tidur. Pada waktu ini saya terlihat terjadi satu lenturan di sebuah ranting pokok. Yang pokoknya tiada daun lagi, hanya tinggal ranting-ranting. Tapi dalam mata saya tidak terlihat apakah yang menyebabkan ranting itu terlentur. Adakah monyet? Di mana? Tapi monyet tidur ataupun makhluk lain. Tak nampak sebab depan aku ni lampu, so aku tak nampak di bahagian depan aku. Rasa nak aku tolong. Tak payah biarkan. Aku biarkan panggil sebab panggil datang dekat. Dia dekat. Kalau boleh perasan dekat pokok dalam lentur. Pokok mana? Kalau kau perasan aku, dekat sebelah kanan aku, pokok tu dah melentur tadi. Dah naik balik. Sekarang kat belah depan tak dia ada gerakan. Kau ada lampu ke apa? Betul. Okay, ada siapa-siapa kat sini tolong respon. Dah berembun dah ni. Tolong semua jangan main kat sana, Jangan main kat sana. Berdoalah. Tak, kita bukan nak cari gaduh, bukan nak cari apa. Tak nak ganggu pun, cuma nak respon saja. Bagi respon. Betul. Okay, pokok melentur Ada pokok melentur kat sana. Saya tak pasti itu monyet ke apa. Okay, cuba perhatikan sini. Aku tak pasti apa, tapi cuba perhatikan. Aku tak pasti apa. Aku nampak dekat kawasan ni seperti ada yang mengendap. Kawasan ni. Di sekeliling aku seperti ada yang mengendap.
Okey, kita masih lagi dalam perjalanan untuk menuju ke satu lagi lokasi yang dikatakan paling keras dekat area sini. Tahu keras macam mana? InsyaAllah kan? Naik motor lagi mudah katanya. Kita naik motor lah. Kita hampir sampai ke tempatnya. Okay, dia atas bukit. Sini tak ada orang jaga. Okay, Assalamualaikum game. Okay, ini tempat yang seterusnya. Di mana satu lokasi yang juga dikatakan seram juga kan, di kawasan ini. Kawasan ni betul-betul di lereng-lereng bukit-bukit. Boleh lihat nanti batu-batu yang saya akan tunjukkan. Tempat ni sering ada penampakan dan macam-macam lagi kisah-kisah misteri dan mistik yang berada di kawasan ni. Alright, jom kita pusing sekejap. Okey, yang kamu lihat ni adalah batu, tumbukan batu besar, bongkah batu besar. Kita tahu tempat ni pun memang berbukit-bukit. Atas sana pun ada batu-batu besar. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Tu apa tu? Macam mata ya. Mata. Jom, pusing dulu. Tempat ni besar ke? Kita tak masuk, tapi kita... Siapa kat atas? Kita tak masuk, tapi kita... Siapa kat atas? Kita tak masuk, tapi kita... Siapa kat atas? Tadi tak ada bunyi, tak ada bunyi pula. Bongkah batu yang besar. Bongkah batu lagi besar. Okey. Tu bukit Oh, naik terus bukit atas sana. Mantap larat aku nak naik atas bukit. Saya buka batu. Siapa? Sekejap kita akan on kostum. Okey, lagi. Tiup. Lagi. Lagi. Mana tadi? Adakah anda ingin bermain? Yes. Aku nak bermain. Okey. Magnetic field dapat kesan Magnetometer. Yes. Mana sini batu? Dibunuh. Dibunuh? Dibunuh apa? Cepat. Mana? Magnetometer terlalu tinggi. Siapakah dia? Separuh separuh. Dekat mana? Sini. Sini. Sini ke? Cucu. Cucu? Ya. Nek. Maaf. Sini ke? Rantai. Mana? Di mana? Besar batu ni. Oh, siapa? Ada. Saya kalau dalam-dalam ni. Siapa?
Matthias. Amanda. Ha? Amanda pula. Atas. Ha? Atas? Din. 30. Dia dah main. Dekat atas katanya. Allahu Akbar. Apa pula ni? Apa patut saya buat? Muncul. Kalau ada muncul. Atas mana atas? Atas mana? Ada ke kat atas? Janganlah turun balik. Turun balik pula. Janganlah turun balik. Kat mana? Aduh. Dia turun balik pula. Apa yang berlaku? Tak ada apa-apa dah. Okey, sini. Bersetuju. Okey, cantik. Okey, kat mana? Mana? Kat mana? Besi ke apa ni? Okey, ni. Sini. Ancaman. Tak. Aku bukan nak mengancam. Nak melihat kewujudan. Tunjukkan kat sini ke yang dia orang kata selalu. Kat sini ke? Ke dekat mana? Okey, bunyi ada kat sini Allahu Akbar. Bunyi ada kat sini. Okey, dancing plan. Respon pokok kelapa respon. Kau dah bawa kelapa kan? Ya. Respon. Okey, kau ada kat atas kan? Tadi kata ada kat atas kan? Betul? Mana? Okey, makin kuat bunyi dia Okey. Kat mana, Mai? Sini. Kat belah mana? Tadi ada kata kat atas. Lain pula. Kat atas. Terus turun lah. Ritual. Okey. Sekiranya ada siapa-siapa kat sini. Ada apa dekat sini. Boleh munculkan. Kita dapat detect pun okey juga. Di sebalik batu besar ni. Okay, geng, sekarang saya menggunakan SLS, yang ni sensor untuk mengesan sekiranya ada tanda-tanda kehadiran Seperti kalau anda boleh lihat, kalau misalnya dia detect saya, bermakna dia dapat mengesan dengan baik kan? Selain daripada saya juga, boleh juga kita tengok. Okay, nampak dia boleh detect saya. Kita cuba tengok mana lagi yang boleh didetect. Kalau ada kat sini. Katanya kat sini tempat orang ngangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Tak ada. Saya tak boleh lama, hanya sedikit sekejap. Kita tengok. Okey. Ini kita pergi di bahagian bawah pula. Tahulah bangunan ni masih beroperasi ke tak. Itulah. Kalau lihat gaya macam dah pecah-pecah. Atas. Kan. Tak betul-betul tempat yang spot lah. Kat dalam bangunan sedap ni. Selain daripada tu, ada lagi beberapa tempat kan dalam ni yang menjadi lokasi misteri. Mungkin untuk vlog kali ni tak dapat kita nak habiskan semua. Sekarang pun jam pun nak hampir pukul 4. InsyaAllah kita akan pergi lagi ke tempat yang belum lagi kita pergi. Contoh tempat ni pun yang dikatakan keras di bangunan ni. Namun tinjauan kat sini hanya respon di bahagian batu-batu belakang sajalah. Jadi ada apa-apa lagi untuk dikongsikan? Siapa tadi? Cerut. Cerut. Okey. Okey. Untuk dikongsikan ialah tadi pun kita pun ada juga rakan-rakan yang suggest banyak tempat sebenarnya dalam ni. Banyak tempat yang yang pernah tempat-tempat yang ada orang bertugas. Okay, tempat bertugas yang jenis bekerja malam kan. Bekerja malam tempat yang bertugas diganggu kan. Kadang ya kita tengah bertugas waktu malam diganggu. Jadi kita dah rasa macam yalah kita punya kerja dah terganggu lah kat situ. Jadi banyak lagi tempat kita nak pergi. Tempat-tempat yang baru dinaikkan, yang tempat-tempat yang dah lama dinaikkan, tempat-tempat yang dah dikosongkan. Banyak lagi tempat nak pergi sebenarnya. Jadi besar tempat ni. Besar tempat. Memang besar tempat. Okey. Untuk kali ni vlog kita akan stay sampai part ni. InsyaAllah ada waktu kita akan sambung vlog yang seterusnya. Okey. Terima kasih. Sama. Bismillah. Okey geng. Kita pun dah selesai untuk pergi 4 tempat. 4 ke 5 tempat. Dan ada banyak lagi tempat-tempat yang orang kata apa, memang tempat keras kat sini kan. Cuma tak sempat lagi kita nak pergi sebab jam pun dah menunjukkan jam 4 pagi ya. InsyaAllah saya akan cuba buat sekali lagi di kawasan ni. Saya akan cari tempat yang kita belum pergi lagi kita akan explore lagi dalam kawasan ni. Sangat besar dan luas tempat ni kan. InsyaAllah ada masa yang cukup baik dan panjang kita akan turun lagi insyaAllah. So jangan lupa subscribe, like, komen, share. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang menonton vlog terbaru Explore STDM Paranormal Official kali ini. InsyaAllah kami akan membuat eksplorasi yang terbaru juga di lokasi yang sama tapi di berlainan tempat yang menceritakan banyak kisah-kisah yang misteri dan seram oleh pekerja ataupun pengawal yang berada di situ. InsyaAllah doakan dan terus memberi sokongan kepada kami untuk terus meneruskan misi Explore STDM Paranormal Official. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.